salam accident. Assalamualaikum guys, jumpa lagi di video project chapter 2 2025 renovate kedai Aroktek. So guys, 2 hari tak buat kerja, aku baru balik daripada Kota Baru juga ni. Hari ni kita nak sambung sikit untuk buat frame buat partition ni. Untuk pengetahuan korang, macam-macam berlaku dalam masa 2 hari ni. Kita punya partner accident, salam accident. So keadaan beliau stabil. Semalam dia accident. Mungkin dia terlelap lah, langgar divider dia dengan Uni, kita punya members. So jom kita tengok dia dulu macam mana keadaannya. Kita tanya dia. Baik-baik ya? Beres. Lagu mana apa ni bahu? Salah ada. Salah. Tak ada kecederaan yang serius lah. X-ray pun tak ada patuh. So dia luka dekat kepala tu. Jadi kena jahit 6 jahitan rasa. Tapi tak apalah. Bagi dia rehat dulu. So guys, kita punya projek ni walaupun salam tak berapa sihat, buat accident, tapi kita akan teruskan juga dulu, buat slow. Mungkin Tuhan nak bagi dia rehat dulu. So let's go. Alright guys, sampai situ dulu video kita pada hari ini. Banyak yang dah selesai. So kita sambung esok pula lah. Kalau korang tengok video tadi, Asalan tetap nak tolong juga walaupun dia sakit, tangan berbalut pun dia tetap nak tolong. Aku dah larang jangan tak payah tolong lah, tapi dia tetap nak tolong juga. Itulah semangat kekitaan yang aku respect lah. Memang kalau aku ada masalah pun biasa aku akan bercerita juga dengan dia. Aku pun boleh accept pendapat dia tu dan aku cuba apply kan lah. Macam tu lah kita ni guys, kalau berkawan ke berpartner ni kena saling membantu. Tapi sekarang ni dia tengah rehat, dia tidur. So minta dengan korang yang tengok video aku ni, doakan kesembuhan Asalam, diberikan kesembuhan dan cepat-cepat boleh baik semula lah. So sampai situ saja dulu guys. Bye.